Mana kata, kalaulah kata, Tejo kena faham ini politik. kalau Orang kata bijak berpolitik. Kita pun kena okay. bijak berpolitik. Kalau kata YB Hari nak settle pun, benda tu pun bukan boleh settle dalam masa yang terdekat bang. Sebab macam saya cakap lah, YB Hari pun bukan ahli parlimen. Jadi kalaulah kata nak suruh, kalau nak suruh kerajaan hari ni, pemimpin UMNO di Jerantuk di settle, macam mana kuasa pun, kita pun apa ni, dia pun belum diangkat sebagai YB. Jadi kalau abang mengundi pun mengundi. Sekejap. Okey, sekejap. Host, sekejap. Okey, Okey, boleh saya silakan. bercelah? Okey, sekarang ni saya tak nak buka pasal YB apa semua kan. Tapi kita nak buka tentang kemajuan setempat. Saya minta macam ni. Nanti saya sekejap dulu. Bagi saya sekejap. Apabila Pijo buka pasal YB tentang kalah di kawasan-kawasan di sini, di situ kan nampak sangat, tahu tak? Pijo terjerat dengan ayat di Pijo sendiri. Nampak sangat maknanya si UMNO ni tadi gilakan kuasa. Dia orang nak buat kerja ketika dia disanjung, dilantik oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, baru dia nak buat kerja. Dia jadikan bahan gula-gula. Sekarang ni pucuk pimpinan kita adalah kerajaan UMNO. Apa salahnya dia buatkan, keluarkan peruntukan itu untuk di sini, sedangkan di sini masih lagi di bawah pentadbiran negeri, bawah UMNO juga. Saya mencelah sikit. Saya mencelah. Boleh? Kalau nanti kalau buat macam tu seolah-olah macam nampak seolah-olah nak mendera masyarakat kerana tak pilih dia, terus nak tirikan kepada penduduk setempat. Patut ke kerajaan berfikiran macam tu, bertindak macam tu? Okey, yang dikatakan gilakan pangkat, gilakan kuasa.